Gerakan Kuasa Pengguna. Zalimkah perbankan Islam? Lebih panas lagi. Nampak gayanya gitu. Unsur-unsur zalim, unsur-unsur oppression, tekanan yang luar biasa. Dilihat ada sedikit Ada tak kelonggaran. kena, ada sambung yang tak kena. Ada yang tak kena. Tak Itu ada kata yang Okey, ada yang tak kena. Tetapi kita tengok seolah-olah perbankan Islam ada unsur-unsur riba dekat situ. Sejauh mana wallahu alam. Riba itu mempunyai 73 pintu. Bayangkan riba tu dosa yang paling ringan adalah seperti seorang lelaki menikahi ibunya. Rasulullah SAW kata mereka paginya umpama kera dan babi. Ustaz pun terkena riba juga. Kan? Maknanya Debu juga. debu juga. Rasulullah dah cakap dah. Itu yang mudah rebah tu dia kata. Mudah rebah. Bukan mudah rabah, mudah rebah. Itu untuk aku, dua baru untuk aku. Firam ni dah lama dah buat benda tu. Rupanya berlaku sampai sekarang. Jadi kita tidak boleh terlepas daripada debu-debu riba. Jangan sampai debu-debu riba yang terkena kepada kita itu menjadi seketul batu. Hampir 10 kilo penurunan. Rasa perubahan dari segi fit titi wangsa tu saya punya rekod. Mula-mula 1 jam saya perlukan untuk 2.7 km. Yang terbaru semalam saya buat 2 hari lepas saya buat 40 minit. Perlukan istiqamah, perlu disiplin dan mereka berjaya. Zalimkah perbankan Islam? Apa yang kita buat adalah untuk membetulkan keadaan yang kita tengok kalau hasratnya baik, buatnya tak betul pun dia jadi serba salah juga. Contoh-contoh mungkin kes-kes yang kita tengok tidak menasabah. Melibatkan kezaliman tidak ada kaitan dengan Islam. Biar semua orang tengok dan kita hendak perkara ini tidak timbul supaya tidak jadi satu inaya kepada mereka yang telah dibankrupkan sejak mungkin 10-15 tahun lalu masih tidak dapat keluar dan disebabkan perkara-perkara yang kita tidak jelas. Membuat kesilapan yang orang kat dalam sana tak pasal-pasal berapa puluh ribu orang yang telah dibankrupkan dengan cara yang kita rasa kurang baik. Dan mereka terus jadi bankrupt. Jadi that is not fair. Satu adalah bank, satu adalah Islam. Kita mesti berlaku adil kepada orang lain dan kita mesti berlaku adil kepada diri kita. Amanah kepada hak Allah, amanah kepada hak saudara, amanah kepada hak diri kita. Nombor 2, kita mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia share profit and they share loss. Dia akan tanggung untung dan rugi. Itu bila dia invest dalam perniagaan. Bila dia ambil untung atas financing, maka itu yang Islam kata tak boleh. Itu riba. Yang bila dia kata meniaga, ini Islam kata boleh. Masya Allah. Tidak ada dalam dunia ini yang tahap ilmu tentang perbankan Islam begitu tinggi. Orang dari satu dunia datang ke Malaysia untuk belajar perbankan Islam. Hak milik itu mesti mutlak kepada penjual. Sepatutnya tanggungjawab ini diambil oleh bank kerana rumah tu masih lagi di pihak bank. Panel penasihat pakar-pakar rujuk PPIM. Kita mempunyai 4 orang profesor. Dan 2 orang peguam yang sangat mahir, dan seorang bekas CEO Bank Islam. Dan tidak ada satu pakar yang mengatakan harta itu bukan hak milik bank. Apabila rumah tu benggalai, kesnya banyak, bukan sikit. Kesnya banyak, bukan sikit. Kesnya banyak, bukan sikit. Dan bukan dilakukan oleh 1-2 bank. Hampir semua menuntut bayaran bila rumah itu tidak wujud. Bukan saja menuntut bayaran, membankruptkan orang. Bawa orang-orang ni ke mahkamah, bankruptkan orang-orang ni di mahkamah untuk jumlah 64,000, 65,000. Konvensional tu. Konvensional. Baik. Yang Islam lah? Yang Islam membankruptkan orang daripada 175,000 sampai 240,000. Ini kes-kes yang pergi mahkamah. Ini saya cakap ini keputusan mahkamah. Ini fakta mahkamah. Ini bukan fakta apa? Main-main. Ini fakta mahkamah. Jumlah-jumlah ini belum dimansuhkan. Orang-orang ni masih menderita. Bank tak sepatutnya minta 1 sen pun. Adakah sistem perbankan Islam yang ada di Malaysia ini lebih kepada financing business ataupun profit sharing? Bila saya pergi ke bank negara cakap bank are not allowed to use the word computer error.
saya jumpa balik ke Standard Chartered Bank, dia tukar perkataan sistem glitch. Okey, 7 tahun saya turun naik, last minute saya telah buat report polis 27, polis cakap tak boleh buat apa, ini masalah peribadi. Ya. Saya cakap kalau saya tak jumpa dengan CEO dalam minggu ini, saya akan bawa parang atau batang cangkul. Terima Minta kasih. tolong, siapa yang boleh tolong saya? Baik. Bukan saya nak katakan saya korang ajar, tak. Kalau dah pada macam ni, Beli rumah tingkat 6. Rupanya rumah tu 5 tingkat. Yang 6 tingkat tu Tak tahu ke mana pergi. Ada yang sign Rumah 5 tu. tapi dia tingkat 6. Masya Jadi ada juga yang rumah kata rumah bila tengok jalan. Kita tengok ramai CEO bank-bank ni tuan mengalahkan menteri. Senang jumpa menteri daripada jumpa CEO. Jadi ada benda yang tak kena. Tambah-tambah dalam perbankan Islam dia kena ada roh Islam dia sendiri. Roh nak bantu, roh nak tolong. Jadi kalau itu tidak ada, apa nama bank Islamnya? Sorry tu saya dah, perbankan Islam. Pengguna ni tak boleh nak mengadu kat mana-mana macam tadi lah. Lepas tu CEO pun tak boleh jumpa lah siapa. Kadang-kadang bukan CEO, Gani pun tak boleh nak jumpa. Kita ada jumpa perkara-perkara yang tak masuk akal langsung. Misal satu rumah difinance oleh 3 bank. Oh, dahsyat. Tak letih kita tengok sebenarnya. Ataupun satu rumah di mana bank telah membayar kepada pemaju sedangkan sijil arkitek itu adalah palsu. Betul. Ataupun rumah itu adalah jalan raya. Tetapi bila Tapi masalah bayar. Dan pengguna pembeli bankrupt tu. Bankrupt. Ataupun dalam satu kes developer dia bayar developer 10,000. Tapi dia tuntut di mahkamah 550,000. Dan menang di mahkamah. Dan ini tak kena. Ini satu benda Menang di mahkamah. Panel syariah ini boleh didakwa. Kerana apa yang kita minta sebenarnya adalah supaya satu kajian menyeluruh dilakukan atas sistem kawalan sistem perbankan Islam. Kita nak 2-3 orang tok guru Duduk kat situ. Kita nak beberapa orang yang independen. yang dibayar gaji oleh mungkin satu badan mana dan bukan oleh bank. Oleh bank. Boleh? Minta loan? Tak boleh. Bersih sangat. Walaupun kita punya bank statement cantik ni semua cantik, dia kata tak boleh pasal you tak pernah minta loan. Nak tunggu dapat loan macam mana kalau dah you tak bagi clearance untuk saya dapat loan? Bank ni banyak yang bingai juga. Memang bingai. Pasal apa tak tahu sama ada pegawai-pegawai dia bingai ke ataupun CEO dia ke, kita tak tahu. Tapi memang ada satu masalah. Lulus 50,000. Mesin tak boleh bayar kepada kita. Dibayar terus supplier. Dia bayar kepada supplier. Supplier bagi tahu apa tahu, mesin skru tak ada, plug terbakar. Oh, ini itu suka hati. Lepas tu sampai mesin pula selepas 4 bulan. Kita dah start installment. Dah bayar awal. Dia bayar awal dah pula didak 2 bulan campur insurans segala benda. Tak ke bingai tu. Perbankan Islam ni seperti copy and paste daripada konvensional. Hanya ditambah dengan perkataan Arab saja. Ini cerita betul Saya nak Islamic financing. Apa kata? Sebelah sana kata apa? Sebenarnya sama aje. Astagfirullah. Ini terberlaku kepada saya sendiri. Kalau apa-apa jadi, dia tidak akan tanggung sesen pun. Untung semua dia tak, rugi dia tidak akan tanggung. Pasal inilah yang sedang kekelaruan Yang maha hebat. setengah-setengah CEO perbankan Islam ini adalah orang bukan Islam. Jadi ada yang kata dia boleh faham. Jadi kita pun kadang-kadang bercakap umat yang sama, ada dia akan boleh faham atau tidak. Salinan kad pengenalan anda hilang ataupun disalahguna oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab, lebih parah dan lebih teruk berbanding dengan kad pengenalan anda yang hilang. Jika anda hilang atau cuai dengan keadaan ini, mungkin anda akan dibelenggu dengan hutang yang anda tidak tahu dari mana datangnya dan anda tidak pernah rasa pun duit yang dicuri. Gerakkan kuasa kita sebagai pengguna. Tontonilah gerakan kuasa pengguna ini bersama dengan PPIM setiap masa kerana kita menampilkan ciri-ciri menjadi pengguna lestari.